Coffee Cut 500 ml ni kan cantik sangat tau. Kalau korang nak minum air panas boleh, air sejuk pun boleh. Boleh isi dalam ni. Dia tahan lama. Okey, dia bagi sekali dengan kotak macam ni tau. Dia sampai. Cantik sangat, eksklusif. Lepas tu kalau nak minum air ni, dia ada dua cara tau. Yang pertama ni bila kita buka ni, kita boleh minum macam cup yang dekat kita beli kopi tu kan. Selalu kita minum macam ni lah. Okey. Lepas tu kalau tutup je macam ni, air takkan tumpah. Lagi satu kalau nak minum pakai straw pun boleh. Buka je penutup macam ni, nampak ada straw. Korang boleh minum macam ni. Straw ni jangan risau tau. Bila kita tarik ni tak tercabut. Okey. Ni bila kita buka ni nampak kenapa tak tercabut. Dia ada getah macam ni. Jangan risau, straw ni kalau kotor korang boleh ambil yang ni, dia bagi dua set tau. Okey. Korang cuci benda ni, kalau jangan risau juga boleh pakai terus ni cuci. Lepas tu ganti straw yang baru. Okey, masuk macam ni, lepas tu letak macam ni. Okey, kalau korang nak minum air teh kan, korang boleh letak uncang dalam ni. Okey, letak dalam ni, tutup, lepas tu masuk dalam ni, korang isi air panas, letak gula sikit kan. Korang boleh letak macam ni. Kalau nak simpan, simpan je macam ni. Lepas tu dia ada penutup dia ni, tekan je macam ni sampai rapat, korang pusing ikut arah jam kan. Dia akan tutup macam ni. Lepas tu dia bagi sekali dengan benda ni tau. Ni, korang just clip on je dekat bahagian sini kan. Masuk je dah macam ni. Nampak? Cantik sangat. Kalau korang nak dapatkan sekarang, harga tengah promo tau. Link saya ada bagi.